Hai semua, hari ini saya nak masak gulai telur ayam. Mula-mula bahan kita ini 1 biji bawang merah. Ini ketepikan dulu. Ikan biris kita sedikit, 1 sudut makan je. Halia sedikit. Lengkuas sedikit. Bawang putih 2 uras. Ciri padi kita lebih kurang 10 biji. Ini bahan semua kita kisar halus. Mula-mula kita masukkan dulu santan. Lepas itu masukkan 2 batang serai. Kita biar dulu dia mendidih. Kita punya santan dah mendidih. Kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Masukkan juga sedikit serbuk kunyit. Kalau kamu orang ada kunyit hidup, boleh guna 1 kali kisar dengan bahan tadi. Saya kunyit hidup sudah habis. Kita biarkan sekejap dia masak. Masukkan juga ini asam keping dan kita biarkan sekejap. Sentiasa menggaul supaya santan tak ada pecah. Selepas mendidih, kita masukkan kacang panjang. Sedikit sayur kacang panjang. Masukkan juga ciri yang besar dulu, 1 biji. Lepas itu kita masukkan telur. Saya dah goreng tadi. You orang tak nak goreng, you orang boleh letak 1 biji telur dalam kuah ni. Letakkan telur semua. Saya suka telur yang dah siap digoreng, sebab nanti bila makan dia punya rasa tu lihat-lihat macam tu. Lepas itu letak garam secukup rasa. Letakkan juga sedikit serbuk ketumbar. Lebih kurang 1 sudut teh kot. Biar dia masak. Dia sebati, perasakan garam dia secukup rasa. Lepas itu bolehlah dihidangkan. Sebelum dihidangkan, saya masukkan daun kunyit 1 helai. Dan sudah siap. Ini dia gulai telur ayam kita sudah siap. Kalau you orang ada telur itik, boleh pakai telur itik. Saya suka goreng dulu telur ayam ni, baru saya letak. Kalau you orang tak ada suka, you orang buat macam biasalah, pecahkan telur masuk dalam kuah tu. Okey, terima kasih.